Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anda bersama saya Kak Alif Nafia yang berada di pintu masuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang bertempat di PWTC Kuala Lumpur untuk mengikuti bengkel buku Akmal. Saksikan. Beginilah suasana pada hari ke-8 Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur berlangsung. Untuk makluman semua, kami adalah pasukan yang mewakili Kuala Terengganu bengkel Akmal yang berlangsung pada tahun ini. Apa kata kita temu bual beberapa peserta Akmal pada hari ini? Jom. Nama saya peserta daripada SMK Ceras. Boleh saya tanya nama saudara? Nama saya Karim Hussein bin Karim Nizam. Okey. Apakah perasaan saudara di bengkel Akmal pada hari ini? Perasaan saya di bengkel buku Akmal pada hari ini, saya macam agak excited sikit sebab saya ingin tahu apa yang ada di bengkel ini. With me are students from SJKTC Port. May I ask, what's your feeling today? Excited and good. I am so happy. I am so happy because it is my first time. I'm so excited. Don't have to take flight to have the flyers or magazine. So, at the first page, adalah berkaitan dengan diri kita sebagai seorang student